Hari ni kita beli battery charge, okay. Jenama GP recharge battery. Yang ni adalah 6 hours battery charger, maksud dengan auto cut off, okay. Bila dia kata auto cut off, maksudnya bila kita charge tu, kita biarkan saja walaupun lebih 6 jam. Sampai 6 jam maksudnya bateri dah dapat full, dia akan cut off. Maksudnya tak adalah rosak bateri tu, tak ada kembung ke apa ke bateri tu. Jadi dia menjaga juga dia punya lifetime bateri tu. So yang ni kalau beli ni harga dia boleh dapat murah sangat. Boleh tengok. Okay. Yang ni harga dia dalam 20 lebih. Time tu dia offer 20 lebih. Memang murah. Dan lagi satu dia boleh reuse balik 200 times. Maksudnya 200 kali boleh charge. So yang ni didatangkan dengan charger, dengan 2 bateri AA dan 2 bateri AAA. So ada. Lepas tu dalam ni juga dia ada sekali battery storage box. Okay. So kita buka dulu nak tengok kat dalam dia macam mana. Okay. So memang untung lah beli ni, dapat boleh guna untuk bateri jam ke, bateri apa ke. Tak adalah nak beli bateri selalu kan. So inilah dia punya storage box tadi. Okay. Boleh buka. Ni plastik tebal tau. Lepas tu ni dia punya charger tu dengan bateri. Ni bahagian belakang dia. Tapi kabel dia untuk kita charge kena cucuk USB type C. Okay. Yang tu dia tak bagi lah kabel tu. Dia just bagi charger sahaja. So boleh guna kita punya charger phone lah. Okay. So ni dia punya instruction saja. So ni lah bekas bateri tadi tu. Okay. Kat sini ada satu slot. Kat bawah ni satu slot. So kat bawah ni, kalau tengok sini simbol dia, bateri habis. So bateri yang habis letak kat bawah. Bateri yang dah penuh letak kat atas. So ni ada simbol bateri dah penuh. So kalau dah charge nanti dah tutup macam ni je. So nanti dah tahulah bateri mana yang dah siap charge, bateri mana yang tak charge lagi. So bila susun dalam bateri kat dalam tu, dia akan nampak lebih kurang macam ni lah. Susun macam ni. Ni AA, ni double A. Nampak? Ni triple A. So macam ni lah. Yang ni dah siap charge. Maksudnya duduk kat atas. So tutup je macam tu. Okay. So kalau siapa yang nak beli bateri ni, memang berbaloi. Sangat-sangat berbaloi. Dan boleh kata apa, jimat lah 200 kali kot. 200 kali. Dengan harga RM20 lebih. Sangat-sangat berbaloi. Lagi satu, mudah. So bila charge pun, dia ada indicator kat sini. Okay, indicator sini dia akan blinking lah. Bila dia blinking tu maksudnya dia tengah charging. Tapi bila dia punya light tu dia stay je, dia tak blinking, maksudnya sudah penuh. Okay, bateri dah penuh. So kat tepi ni dia tunjuk lah. Okay, LED dia stay je, dah full. Tapi kalau dia blinking cepat, dia blinking cepat maksudnya bateri tu ada problem. Okay, nampak tak ni? Dia tunjuk dah indikator dia ni. Kalau dia blinking cepat sangat. Tapi kalau blinking lambat, so dia charging lah itu. So boleh beli. Okay, siapa nak dapatkan cepat-cepat.